Didapati bahawa puasa dalam bulan Ramadan ini sebenarnya mempunyai banyak kesan yang baik. Ada satu review menyeluruh ataupun meta-analisis yang baru-baru ni diterbitkan dalam jurnal Nutrition Review Februari 2025. Kajian ini dilakukan oleh penyelidik dari Bahrain. Didapati bahawa puasa dalam bulan Ramadan ini sebenarnya mempunyai banyak kesan yang baik kepada masalah berat badan, juga untuk profil lipid di dalam darah kita ataupun lemak, juga untuk kawalan tekanan darah dan juga untuk memastikan keseimbangan di dalam tubuh badan ini dijaga. Dalam review itu merumuskan bahawa puasa boleh menurunkan berat badan, mengawal hipertensi ataupun tekanan darah, mengurangkan risiko kardiovaskular, penyakit kardiovaskular, dan menyeimbangkan paras gula di dalam darah. Jadi secara keseluruhannya memang didapati bahawa puasa itu memberi kesan yang baik, bermanfaat kepada seseorang individu, khususnya yang masih dalam tahap kesihatan yang baik. Dia macam riset lah, kiranya puasa ini merupakan satu riset ataupun penetapan semula kepada kesihatan fizikal kita, dan malahan ianya juga sangat penting untuk kesejahteraan holistik kita. Namun bagi mereka yang diuji dengan penyakit kronik seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, penyakit buah pinggang dan juga kanser, khususnya yang dalam rawatan, mereka memang perlu mendapatkan nasihat daripada pakar perubatan sebelum mereka merancang untuk berpuasa. Inilah apa? Inilah Islam kita. Sila like, follow dan share sekiranya video ini bermanfaat.